Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Pertama sekali, video ini dibuat bukan untuk menakut-nakutkan anda, tetapi untuk berkongsi maklumat terkini supaya kita lebih berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga. Ini adalah sebuah lagi perkongsian coronavirus ataupun COVID-19. Semasa video ini dibuat, dirujuk dari Worldmeters Info, jumlah jangkitan ialah sebanyak 135,114. Kematian pula adalah sebanyak 4,999 dan yang berjaya disembuhkan ialah sebanyak 70,407 orang. Negara yang paling banyak kes jangkitan ialah negara China, diikuti dengan Itali, Iran, Korea Selatan dan beberapa negara yang lain. Dan Malaysia terletak di tangga ke-25, negara paling banyak terkena jangkitan COVID-19 dengan 158 jangkitan dan 32 pesakit telah pun berjaya disembuhkan. Dari hari ke hari, kes coronavirus semakin teruk dan teruk. Bukan sahaja ini mempengaruhi kesihatan kita, tapi ia mempengaruhi ekonomi. Di Sabah pun saya dapat lihat yang industri pelancongan di sini semakin merosot. Begitu juga dengan negeri-negeri lain dan industri yang lain. Kita boleh lihat coronavirus melumpuhkan ekonomi. Kali ini impak coronavirus menular di peringkat komuniti. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa orang sekarang mula panik? Kenapa kita tidak panik macam sekarang? Masa awal-awal coronavirus menular dahulu. Ada yang panik tapi diorang dah tahu pun kenapa diorang panik. Diorang nampak orang lain panik, diorang pun ikut panik. Semuanya bermula pada 12 Mac. Dilaporkan di The Star, Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah membuat kenyataan yang coronavirus telah dikenal pasti menjangkiti rakyat tempatan yang tidak mempunyai sejarah keluar dari negara kita dan pesakit ini tidak pernah dekat dengan mereka yang menghidapi coronavirus pun. Di artikel itu juga Datuk Dr. Noor Hisham membuat kenyataan yang berkemungkinan coronavirus bersifat sporadik. Sporadik bermaksud seseorang itu boleh dijangkiti dengan rawak ataupun random walaupun mereka tidak pernah keluar negara ataupun dekat dengan pesakit coronavirus yang lain. Berita ni memberikan gambaran yang sesiapa sahaja boleh terkena jangkitan coronavirus. Anda berada di rumah, saya berada di sini. Ketika anda berada di luar ataupun di mana sahaja, anda boleh dijangkiti oleh coronavirus. Itulah maksud sporadik. Hari yang sama, 12 Mac juga, pengesahan Kementerian Kesihatan Malaysia tentang seorang peserta ijtimak. Itu adalah sebuah majlis tablik yang berlangsung dari 27 Februari sehingga 1 Mac lalu di Masjid Jamek Seri Petaling. Peserta ini disahkan menghidapi coronavirus. Peserta majlis ini dianggarkan sebanyak 14,000 orang. Selepas ini dilaporkan, peserta-peserta lain diarahkan untuk melaporkan diri di hospital. Selain mereka dilarang untuk pergi ke masjid, tidak sehingga mereka sembuh. Pada 12 Mac juga, di Sabah mencatatkan kes coronavirus pertama melibatkan seorang warga emas berumur 58 tahun yang sekarang ditempatkan di Hospital Tawau. Tidak beberapa jam selepas itu, di daerah Papar, di salah sebuah daerah di Sabah pula, disahkan kes coronavirus. Dan pada hari yang sama, Sarawak mencatatkan kes coronavirus pertama melibatkan 3 orang. Bayangkan, ketiga-tiga laporan ini dilaporkan pada hari yang sama. Laporan ini yang membuatkan ramai yang panik. Satu, coronavirus kononnya bersifat sporadik, dan yang kedua, coronavirus disahkan, kes pertama coronavirus dilaporkan di Sabah dan Sarawak selain daripada kes-kes di Semenanjung. Dan berita-berita inilah yang menyebabkan panik pada asalnya. Kepada mereka yang tidak tahu kenapa keadaan sekarang ni semakin menjadi huru-hara, itulah antara sebab kenapa ramai yang panik. Berbalik kepada kes sporadik tadi, tidak beberapa lama selepas artikel kenyataan pengarah kesihatan tadi, satu lagi artikel dimuat naik menyangkal ataupun menarik balik yang kononnya coronavirus bersifat sporadik. Setelah mereka melakukan siasatan, mereka mendapati coronavirus tidak bersifat sporadik. Kes tersebut yang disangka sporadik tadi telah dikenal pasti datang dari peserta yang menghadiri majlis ijtimak tadi, di mana pesakit tersebut memang tidak pernah keluar dari Malaysia, tetapi dia telah dijangkiti oleh peserta lain yang datang dari luar Malaysia. Disebabkan ini adalah sebuah acara international ataupun acara antarabangsa, ramai yang datang ke Malaysia.
Faktor-faktor ini yang menjadi penyebab kenapa ramai yang panik. Laporan-laporan menakutkan ini dilaporkan pada hari yang sama. Apa yang menakutkan? Bukan semua peserta disemak. Ada yang tidak dapat dihubungi dan mungkin ada yang melarikan diri, sehingga kan pihak polis memberikan kenyataan jangan melarikan diri dan pastikan anda melaporkan diri untuk semakan ini untuk peserta-peserta majlis ijtimak tadi. Mungkin ada peserta yang terkena jangkitan masih lagi berlegar-legar di kalangan umum menyebarkan virus tersebut tanpa mereka sedar, dan ini terjadi di seluruh negara, di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak. Apa yang terjadi? Sedikit cerita dari saya sebelum saya menjelaskan dengan lebih dalam lagi apa yang berlaku berikutan orang yang panik ni. Hari ini hari Jumaat. Tadi saya pergi solat Jumaat ke masjid yang memang saya selalu solat Jumaat di sana. Masjid ni di masjid sebuah kampung. Pertama sekali dalam hidup saya tengok masjid tidak penuh masa solat Jumaat. Ada beberapa saf yang kosong di belakang. Begitu juga dengan beberapa masjid-masjid kecil yang lain. Itu di tempat saya. Di Perlis pula, solat Jumaat dibatalkan dan digantikan dengan solat Zohor. Ini adalah di atas arahan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Selain itu, di satu majlis perkahwinan pula, makanan tapau ataupun makanan bungkus disediakan untuk tetamu supaya diorang boleh datang melihat majlis perkahwinan dan pergi membawa makanan bungkus tadi ataupun take away. Ini untuk mengurangkan risiko terkena jangkitan virus. Kita pergi ke Pasaraya pula. Mendengar berita-berita ini, ramai yang berpusu-pusu untuk membeli bekalan makanan dan keperluan lain untuk menghidapi penularan COVID-19 ini. Selain itu, banyak acara dibatalkan disebabkan oleh penularan coronavirus ini. Persoalan seterusnya, perlukah kita semua panik? Kerajaan membuat kenyataan supaya kita tenang dan jangan panik. Bayangkan kalau kita semua panik, semua orang paranoid. Orang akan takut untuk keluar, acara akan dibatalkan, perniagaan terjejas. Secara langsung ini akan membuatkan ekonomi kita semakin teruk, padahal sekarang memang teruk pun. Bagi saya, kita tidak perlu terlalu paranoid. Tapi bermula hari ini, sama-samalah kita mengambil tahu tentang apa yang terjadi dan mengambil langkah berhati-hati. Dengan itu, ingin saya maklumkan kepada semua langkah berhati-hati daripada World Health Organization, dan ianya seperti berikut. Kerap mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ini akan membunuh virus-virus di tangan anda. Khususnya kalau anda bekerja melibatkan bagi-bagi barang atau mengambil barang macam pos laju ke, kerja bagi tiket wayang ke, kerja cashier dan sebagainya. Yang kedua, pastikan anda peka dengan mereka yang batuk ataupun bersin. Pastikan jarak anda 3 kaki dari mereka yang batuk dan bersin. Kalau anda berada terlalu dekat, melalui batuk dan bersin mereka ni, kalau diorang ada coronavirus, ia boleh menjangkiti anda. Namun begitu, anda tidak perlu takut dengan orang batuk dan bersin, anda cuma perlu berhati-hati. Seterusnya, elakkan menyentuh mata, hidung dan mulut untuk mengelakkan virus-virus di tangan anda masuk melalui muka. Yang seterusnya, kalau anda rasa sakit, demam ataupun sukar untuk bernafas, pastikan anda mendapatkan rawatan dengan segera dan jangan menyembunyikan simptom yang anda ada. Dan yang paling terakhir, pastikan anda mengambil tahu tentang virus ini dan mengikut nasihat yang diberikan. Kenapa? Sebab macam sekarang ni kita perlu ambil tahu apa yang sekarang terjadi dan mengambil tahu bagaimana untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Jangan gara-gara kita tengok orang panik, kita pun ikut panik juga. Kita tengok apa sebenarnya yang terjadi, punca yang terjadi. Setakat itu sahaja daripada saya perkongsian tentang coronavirus ini. Kalau ada perkembangan tentang virus ini pada masa hadapan, saya akan buat video update lagi. Sekali lagi, bukan untuk menakut-nakutkan anda, tetapi supaya kita semua berhati-hati. Kenapa? Sebab mencegah lebih baik dari mengubati. Apa-apa pun, sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari. Stay safe semua.